Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang diiringi barisan div-div kehormat ke Majlis Pelancaran Transformasi Digital Virtual Island of Penang VIP. Untuk makluman para hadirin turut menyerikan sambutan ketibaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri adalah penampilan istimewa Mr. Robo yang bernama Town Planet John dan juga Robo Pet Dora.
Baiklah para hadirin, dimohon para hadirin sekalian untuk kekal berdiri tegak bagi menghormati dan menghayati berkumandangnya lagu negaraku dan lagu untuk negeri kita. Tim juru audiovisual mohon dipersilakan. Majlis menjemput para hadirin untuk mengambil tempat duduk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang. Yang berhormat Tuan Jagdish Singh Deo, Anal-Laki Datuk Seri Utama Karpal Singh, Ketua Menteri Dua Pulau Pinang. Yang berhormat Tuan Heng Moy Lai, Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa. Yang berhormat Tuan Zahir K. Johari, Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital. Yang berbahagia Datuk Insinyur Rajendran P. Anthony, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Yang dihormati barisan jemaah Ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Yang berusaha Severe Cheong Chee Hong, Setiausaha Bandaraya Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Yang berusaha Town Planner Geospatialist Muhammad Bashir bin Sulaiman, Pengarah Perancangan Pembangunan Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Yang berusaha Encik Tan Chun Sang, Ketua Pegawai Eksekutif Estri Malaysia. Barisan Ketua-Ketua Jabatan dan Wakil-Wakil Jabatan Agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Barisan wakil daripada rakan pihak berkuasa tempatan, barisan ketua-ketua jabatan dan para pegawai Majlis Bandaraya Pulau Pinang, rakan-rakan kolaborasi strategik persatuan pertubuhan sektor korporat, rakan-rakan media, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Penang 2030, salam MBBP, transformasi digital membentuk revolusi penyampaian perkhidmatan hari ini, esok dan seterusnya. Kalau tuan datang ke Komtar, singgah sebentar di pejabat kami. Kemajuan ICT ligat berputar, kini tibalah masanya yang dinanti-nanti. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Transformasi Digital Virtual Island of Penang VIP pada hari ini, 3 Oktober 2025.
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan segala limpah dan kurnianya, kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ini untuk mencetak sebuah lembaran sejarah yang mungkin akan kekal dikenang walaupun 1000 tahun lagi. Bagi pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga barisan Div-Div Kehormat dan seluruh tetamu yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita menjayakan majlis yang amat bermakna pada hari ini. Dan tak lupa juga majlis memanjangkan ucapan terima kasih kepada anda yang menyaksikan siaran secara langsung Majlis Pelancaran Virtual Island of Penang VIP di laman rasmi Facebook Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Bagi memohon keberkatan dari Yang Maha Esa, marilah kita sama-sama menadah-tangan dan mengaminkan doa agar setiap perjalanan majlis kita ini berjalan lancar hendaknya. Untuk itu, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Daniel untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan taksimnya mempersilakan. Majlis menjemput Tuan Pelayanan Muhammad Bashir bin Sulaiman untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Kami memohon pada pagi yang penuh barakah ini ya Allah, kami berkumpul dalam majlis yang mulia dengan penuh rasa syukur dan nikmat-Mu. Jadikanlah pertuan kami ini satu majlis yang berkati oleh-Mu, dilimpahkan dengan rahmat dan dirahmati sepanjang masa. Ya Allah, Ya Hakim, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemikiran yang cerdas, kekuatan melaksanakan amanah dengan penuh integriti. Bimbinglah para pemimpin kami agar memimpin dengan adil, telus dan berhikmah demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negeri Pulau Pinang. Ya Allah, Ya Salam, peliharalah negeri kami. Jadikanlah ia negeri yang aman, sejahtera dan sentiasa diberkati. Satukanlah hati kami, eratkanlah silaturahim kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami di Palestin. Lindungilah mereka dari kezaliman, berikanlah kekuatan kepada mereka, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Pelayanan Geospesialis Muhammad Bashir bin Sulaiman, pengarah perancangan pembangunan Majlis Bandaraya Pulau Pinang atas pimpinan doa sebentar tadi. Yang berhormat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang kami hormati sekalian. Revolusi komputer merujuk kepada perkembangan pesat teknologi komputer yang telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja dan berkomunikasi dimulai dari penemuan mesin hitung hingga komputer moden. Secara singkatnya, sejarah revolusi komputer dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan mesin hitung oleh Charles Babbage yang dikenali sebagai bapa komputer. Mesin analytical yang dirancang menjadi dasar bagi perkembangan komputer moden. Sejak saat itu, perkembangan komputer dapat dibagi kepada 5 generasi utama dan kita kini berada di garis masa generasi kelima sekarang dan masa hadapan, iaitu berfokuskan kepada kecerdasan buatan AI dan teknologi yang lebih canggih. Generasi ini bertujuan untuk mencipta komputer yang dapat belajar dan beradaptasi. Dan mengambil kira faktor mewujudkan bandar pintar dan mampan, urus tadbir dan penyampaian perkhidmatan Majlis Bandaraya Pulau Pinang harus dan terus berkembang menghadapi cabaran peredaran masa serta teknologi pemikiran buatan cerdas bak kata pepatah, sekali air bah, sekali pantai berubah. Untuk memimpin sebuah bandar tak kalah meneroka dunia di hujung jari, memerlukan pentadbiran tertinggi dan warganya mempunyai daya keinginan untuk terus cemerlang umpama menyelup pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Para hadirin yang dihormati sekalian, segala yang dirancang mustahil akan menjadi kenyataan tanpa seorang nahkoda yang bergelar jurutera memacu kejayaan ini.
untuk mendengar visi dan misi Majlis Bandaraya Pulau Pinang merealisasikan transformasi digital khususnya Virtual Island of Penang VIP, marilah kita bersama-sama memberi tumpuan kepada acara pertama. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Insinyur Rajanan P. Anthony, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih, saudara pengacara majlis. Yang amat berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang. Yang berhormat Tuan Jagdeep Singh Dio, anak lelaki Datuk Seri Utama Karpal Singh, Timbalan Ketua Menteri Kedua. Yang berhormat Jason Heng Mui Lai, Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa. Yang berhormat Tuan Zairil Kir Johari, Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital. Datuk Azizi Ismail, Ketua Polis Negeri Pulau Pinang. Yang dihormati Ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang, yang berusaha, Surveyor Cheong Chee Hong, Setiausaha Bandaraya, yang berusaha, Town Planner, Geospecialist, Muhammad Bashir bin Sulaiman, Pengarah Perancangan Pembangunan MBPP, Ketua-Ketua Kementerian, dari Kementerian Kerajaan Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Digital Malaysia dan juga tidak ketinggalan Malaysian Digital Economy Corporation dan agensi-agensi lain, ketua-ketua jabatan MBPP dan agensi-agensi luar, wakil-wakil daripada pihak-pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi luar, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Bank 2030. Saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, YB Heng Mui Lai, YB Tuan Jagdeep Singh dan juga YB Tuan Kir Johari serta datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk hadir bersama untuk menjayakan Majlis Perasmian Transformasi Digital Virtual Island of Penang, Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada pagi yang mulia ini. Majlis pada pagi ini merupakan satu detik bersejarah dalam perjalanan digital MBPP dan revolusi digital yang sedang berlaku di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan pelancaran rasmi Virtual Island of Penang VIP, iaitu sebuah inisiatif unggul yang merangkumi 10 modul pintar yang dibangunkan oleh MBPP bagi menambah baik penyampaian perkhidmatan MBPP kepada rakyat Pulau Pinang serta meletak kita di landasan ke arah menjadi sebuah bandaraya pintar. Sebenarnya MBPP sedar pada masa sekarang bahawa transformasi digital telah membolehkan kita mencapai pelbagai aspirasi dan membantu memenuhi tanggungjawab kita sebagai sebuah bandaraya progresif, mampan, berdaya hidup, berdaya saing dan berdaya tahan, serta pintar dan hijau untuk menyahut seruan Penang 2030, visi Penang 2030. Urbanisasi telah mencecah angka hampir 80% daripada penduduk di Malaysia dan di Pulau Pinang sahaja 93% daripada penduduk tinggal di kawasan bandar. Ia membawa kepada isu seperti kesesakan, keperluan perumahan dan tekanan terhadap sumber serta kelestarian.
Dalam konteks ini, setiap bandar menghadapi cabaran dan masalah yang berbeza dan tersendiri. Kita juga sedar bahawa kos pelaksanaan inisiatif dan model transformasi digital adalah agak tinggi dan kita tidak mampu melaksanakan semua modul sekaligus. Di Pulau Pinang, kita melangkah ke era digital ini lebih 15 tahun lalu dengan membangunkan sistem Geographical Information System (GIS) dan menyimpan data-data penting. Seterusnya, beberapa tahun lalu, MBPP telah menilai modul-modul transformasi digital yang diperlukan dan sesuai diguna pakai untuk memanfaatkan penduduk Pulau Pinang. Pembangunan modul-modul ini telah dijalankan secara berperingkat dengan kepakaran dalaman dan luaran, serta ditambah baik dari semasa ke semasa mengikut keperluan. MBPP berbangga untuk menyatakan bahawa kita telah menjadi perintis bukan hanya di Malaysia tetapi di rantau ini dan mungkin di dunia, kerana kita ada beberapa modul lagi yang sedang dalam penelitian lanjut. Dan pembangunan modul-modul ini adalah seperti weather monitoring dan disaster management, geotechnical slope monitoring and control, and tree inventory dan inspection modul. 3 modul ini yang memang terunggul. Kini kita telah menerapkan unsur-unsur data sciences dengan bantuan teknologi remote sensing, satellite imagery dan light detection and ranging (LiDAR) bersama predictive and generative AI (artificial intelligence) untuk menjadikan modul-modul ini lebih berkesan, efisien dan interaktif dengan maklumat masa nyata real time untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan MBPP serta membolehkan intervensi dan langkah-langkah penyelesaian diambil segera. Pengintegrasian antara modul yang telah dilaksanakan sejak tahun 2024 juga meningkatkan lagi keupayaan dan kekesanan setiap modul. Seiring dengan ini, dashboard yang telah dibangunkan menyajikan data kompleks secara visual dan memberikan pandangan menyeluruh dengan informasi mudah difahami. Pada masa nyata juga, orang ramai boleh mengakses sebahagian daripada data dan maklumat Visual Island of Penang ini melalui aplikasi Pearl Apps yang dibangunkan oleh MBPP. Kita sebagai rakyat Pulau Pinang berbangga kerana telah membuktikan kemampuan kita untuk bergerak seiring dengan arus transformasi digital global. MBPP bukan sahaja berfungsi sebagai pihak berkuasa tempatan yang mengurus keperluan asas bandaraya, tetapi telah berkembang menjadi sebuah organisasi moden yang tabah menghadapi cabaran dan memimpin perubahan, memacu inovasi dan membentuk masa depan untuk Pulau Pinang berpandukan teknologi. Pembangunan Virtual Island of Penang adalah bukti nyata dan sahih terhadap keupayaan MBPP untuk mendepani cabaran masa depan dan dengan visi yang jelas dan disokong oleh strategi dan tindakan yang berkesan. MBPP berazam menjadi sebuah bandar pintar unggul berpusatkan rakyat dengan matlamat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kajian Smart City Action Plan, kajian Smart City Action Plan untuk tempoh 2026 hingga 2030. Kajian ini sedang dijalankan pada masa sekarang. Manfaat Virtual Island of Penang adalah meluas dan menyeluruh. Dari aspek pentadbiran, platform ini meningkatkan kecekapan dalaman MBPP dalam pengurusan data dan penyelarasan operasi. Dari sudut alam sekitar, MBPP kini mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk memantau keadaan kawasan bandar seperti
paras air banjir, kualiti udara, cuaca, kejadian pokok tumbang, kesesakan lalu lintas dan lain-lain lagi, serta memberi respons yang segera terhadap insiden dan juga bencana. Virtual Island of Penang juga membolehkan perancangan pembangunan yang lebih teratur demi kesejahteraan komuniti. Para hadirin sekalian, kebanyakan pihak berkuasa tempatan, terutama sekali majlis-majlis daerah dan juga sesetengah majlis perbandaran, kurang mempunyai keupayaan untuk membina pangkalan data serta mengenal pasti modul-modul transformasi digital yang perlu dibangunkan kerana ia memerlukan kepakaran, pengalaman dan pembiayaan yang agak tinggi. Oleh yang demikian, MBPP bersedia membantu dalam soal ini dan berkongsi pengalaman serta menjemput pihak-pihak berkuasa tempatan yang berminat untuk datang ke Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk mempelajari daripada kita. Pada hari ini, terima kasih. Pada hari ini, kita telah menjemput pihak-pihak berkuasa tempatan di bahagian utara Malaysia untuk menghadiri majlis ini. Adalah difikirkan bahawa peruntukan asas mungkin perlu disediakan oleh kerajaan pusat untuk memulakan perkembangan digital di pihak-pihak berkuasa tempatan yang lain. Para hadirin sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha bersama-sama MBPP dalam menjayakan majlis pada pagi ini, iaitu urus setia yang diketuai oleh Encik Bashir bin Sulaiman dan pasukan pengelola beliau yang bertungkus lumus sejak beberapa hari lalu untuk menjayakan majlis ini, serta pihak Esri yang banyak juga membantu. Kita beri tepukan kepada mereka. Tidak ketinggalan juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Kementerian Digital Malaysia dan MDEC yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan. Projek ini adalah simbol kerjasama, dedikasi dan komitmen MBPP terhadap usaha transformasi digital di Bandaraya Pulau Pinang, Negeri Pulau Pinang dan negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Insinyur Rajanan B. Anthony, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang atas ucapan aluan sebentar tadi. Merumuskan ucapan Yang Berbahagia Datuk Bandar sebentar tadi, keistimewaan Virtual Island of Penang terletak pada keupayaannya sebagai platform digital bersepadu yang membolehkan maklumat bandaraya diakses dengan lebih mudah dan efisien. Yang berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan, para hadirin yang kami hormati sekalian, sebelum kita meneruskan acara yang seterusnya, izinkan saya memberi sedikit pengenalan mengenai seorang individu yang mencetus revolusi GIS. Beliau merupakan seorang ahli perniagaan berstatus bilioner, filantropis dan juga saintis alam sekitar. Beliau telah bersama Laura Dangemont pada tahun 1969 telah menubuhkan Environmental System Research Institute atau lebih terkenal disebut ESRI, iaitu syarikat yang bertanggungjawab mewujudkan perisian Geographical Information System GIS untuk kegunaan di serata dunia. Berpangkalan di Redlands, California, Amerika Syarikat, di mana rakaman ucapan ini dibuat khusus untuk para hadirin yang berada di majlis ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama saksikan tayangan video khas ucapan istimewa yang akan disampaikan oleh Mr. Jack Dangemont, Presiden Environmental System Research Institute, ESRI. Mari kita sama-sama saksikan. Hello, my name is Jack Dangemont, and I want to join others today in acknowledging and spotlighting this amazing work that's going on there in Penang. With the digital transformation that's occurring, the creation of a kind of smart approach for managing and planning your future.
This is a special project. I know I have hundreds of thousands of customers in cities and governments all over the world. And this one particularly has caught my attention because it's not only something that is transforming workflows within the different units within the state, but it also has accomplished this amazing activity of bringing together different missions, 11 different missions, sharing data, collaborating for the important missions of land use planning, city planning, for the missions of disaster response, and also protecting precious resources like archaeological sites. I want to say you should all feel very proud and share this with others across Malaysia because it's not everybody that's accomplished this. The leadership that you have provided caught my attention, but also has caught the world's attention as a way to transform government and make things better. So I wish you all well and wish I could join you in this very happy celebration there in Penang. Thank you. Hadirin sekalian, berikan satu tepukan gemuruh kepada ucapan istimewa yang disampaikan oleh Mr. Jack Danjamon, founder dan Presiden Esri, menerusi tayangan video istimewa sebentar tadi. Kepada anda yang mengikuti siaran secara langsung di laman media sosial rasmi Facebook Majlis Bandaraya Pulau Pinang, hari ini merupakan hari istimewa sebuah sejarah tercipta dengan Majlis Pelancaran Transformasi Digital Virtual Island of Penang VIP. Yang berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan, para hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan atur cara seterusnya dalam memastikan kerajaan tempatan dan juga perancangan bandar dan desa di Pulau Mutiara berada di tahap tertinggi di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Kami amat bertuah kerana memiliki para pemimpin berkaliber yang sentiasa memberi sokongan dan panduan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Tuan Heng Moh Lai, Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa untuk menyampaikan ucapan khas. Majlis dengan segala hormatnya bersilakan. Terima kasih Saudara Nordin, pengacara majlis pada pagi yang mulia ini. Yang amat berhormat Tuan Chow Kuan Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang, Yang berhormat Jadid Sindio, anak lelaki kapal asing, Timbalan Ketua Menteri II, Exco Pembangunan Modal Insan Sains dan Teknologi, Yang berhormat Tuan Jaira Kia Johari, Exco Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital, yang berbahagia Datuk I.R. Rajandan P. Anthony, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, yang dihormati Ketua Polis Negeri Pulau Pinang, Datuk Azizi Ismail, yang dihormati Barisan Ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang, yang berbahagia Surveyor Chong Ji Hong, Setiausaha Bandaraya Majlis Bandaraya Pulau Pinang, yang berusaha Tauplaner Geospecialist Muhammad Basir bin Sulaiman, Pengarah Pelancangan Pembangunan MBPP, yang berusaha Encik Tan Chun Sang, CEO Esri Malaysia Sdn Bhd, semua ketua-ketua jabatan kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera, salam Penang 2030, salam Malaysia Madani. Pertama kali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang atas jemputan ke Majlis Pelancaran Virtual Island of Penang, iaitu VIP Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada hari yang mulia ini. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menunjukkan dedikasi, kepakaran dan ketekunan dalam menjayakan serta merealisasikan pelancaran Virtual Island of Penang. Kehadiran kita semua di sini merupakan bukti komitmen MBPP dalam memperkukuh transformasi digital dan inovasi bandar yang berpastikan masa depan. Inisiatif ini juga menunjukkan peranan kerajaan tempatan dalam mempertingkatkan keberkesanan pengurusan bandar
serta menyokong pembangunan yang mampan dan inklusif. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam konteks kerajaan tempatan dan perancangan bandar dan desa, pelancaran Virtual Island of Penang membawa kita memasuki satu dimensi baharu tentang bagaimana kita melancang, mengurus dan mentadbir pembangunan bandar melalui teknologi digital twin. Pihak berkuasa tempatan dapat menilai impak pembangunan lebih awal sebelum sesuatu projek dilaksanakan. Kaedah ini membolehkan proses kelulusan dibuat dengan lebih teliti, memberi luang kepada penyertaan awam yang lebih menyeluruh dan pada masa yang sama memudahkan pengurusan infrastruktur secara lebih berkesan. Virtual Island of Penang juga akan menjadi pemangkin kepada keterusan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan. Platform ini berfungsi sebagai sokongan utama kepada Jabatan Dalaman pihak berkuasa tempatan dalam usaha meningkatkan kecekapan pengurusan bandar melalui data yang sahih dan simulasi realistik yang membolehkan proses pelancangan bandar dilakukan dengan lebih teliti, bersepadu dan berpandukan bukti. Memang kita faham bahawa data amatlah penting. Boleh kita kata data boleh menjadikan kompas bagi kita untuk menentukan masa depan kita apabila kita melakukan sesuatu ataupun sesuatu projek. Dengan pendekatan ini, pengurusan bandar dapat dilaksanakan secara lebih sistematik dan berkesan demi kesejahteraan warga Pulau Pinang. Selaku Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancangan Bandar dan Desa, saya melihat Virtual Island of Penang sebagai alat strategi yang berupaya melevolusikan pengurusan bandar. Ia bukan sekadar projek digital yang canggih, tetapi merupakan satu ekosistem yang menyatukan dasar, data dan tindakan. Virtual Island of Penang dapat diintegrasikan dengan dokumen pelancangan berkanun seperti rancangan struktur negeri, rancangan tempatan serta pelbagai kajian strategi yang lain. Dengan cara ini, setiap keputusan pembangunan yang dibuat adalah lebih berasaskan bukti, lebih mesra rakyat serta lebih mampan untuk diwarisi oleh generasi yang akan datang. Namun pelancaran hari ini hanyalah permulaan kepada perjalanan yang panjang. Kejayaan sebenar Virtual Island of Penang bergantung kepada kesetiaan kita untuk menggunakan data dengan berkesan, kongsi kepakaran antara jabatan dan agensi, serta memperkukuh kapasiti pihak berkuasa tempatan melalui latihan, sokongan teknologi dan dasar yang konsisten. Peranan kepimpinan di peringkat negeri serta PBT amat penting untuk memastikan Virtual Island of Penang bukan sahaja dilancarkan tetapi benar-benar dimanfaatkan secara menyeluruh dalam urusan pentadbiran maupun dalam pelancangan. Saya percaya bahawa dengan adanya platform Virtual Island of Penang, MBPP bukan sahaja mampu meningkatkan kecekapan pentadbiran dan keberkesanan dalam pelancangan, tetapi juga boleh menjadi satu contoh kepada pihak berkuasa tempatan lain di negara kita. Akhir kata, saya mengiru kepada semua pihak, sama ada daripada sektor awam, swasta, akademik dan semua, agar sentiasa bersedia untuk menyokong inisiatif ini. Platform Virtual Island of Penang bukan sekadar projek digital, tetapi harus dijadikan sebagai instrumen hidup yang mendorong transformasi bandar ke arah yang lebih maju, inklusif dan mampan. Dengan komitmen kolektif kita semua, saya yakin Pulau Pinang akan terus melangkah ke hadapan sebagai sebuah negeri progresif, berdaya saing dan bertaraf antarabangsa. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Heng Moe Lai, Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa yang telah sudi menyampaikan ucapan khas sebentar tadi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Esko sebentar tadi,
VIP adalah sebagai alat strategik yang berupaya merevolusikan pengurusan bandar. Ia bukan sekadar projek digital yang canggih tetapi merupakan satu ekosistem yang menyatukan dasar, data dan tindakan. Yang berhormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan, para hadirin yang dihormati sekalian, kini kita telah menghampiri acara yang dinanti-nantikan. Sebelum majlis diteruskan, kami memohon para hadirin untuk memandang ke hadapan kerana untuk meneroka kemajuan bermula dengan kesediaan kita mengadaptasi revolusi yang bukan sekadar di hujung jari tetapi dari organ sensorik utama iaitu kedua mata yang berfungsi untuk memproses semua informasi visual agar anda mampu melihat sesuatu objek dengan jelas. Para hadirin yang kami sekalian, bagi merasmikan Majlis Pelancaran Transformasi Digital Virtual Island of Penang, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang yang kami sayangi untuk menyampaikan ucapan perasmian. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis, rakan-rakan ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Datuk Engineer Rajendran P. Anthony, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, yang gayanya tidak kurang dari masa yang lalu kerana ada suntikan nafas yang baru. Yang dihormati Datuk Azizi Ismail, Ketua Polis Negeri Pulau Pinang, yang berusaha semua ahli-ahli majlis Bandaraya Pulau Pinang, Surveyor Cheong Chee Hong, Setiausaha Bandaraya, Town Planner Muhammad Bashir bin Sulaiman, pimpinan dari kementerian, agensi-agensi kerajaan negeri, juga wakil-wakil dari pihak berkuasa tempatan, rakan-rakan strategik dan kolaborasi yang dihormati sekalian, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, dan tidak ketinggalan saudara-saudari robot yang saya hormati juga. Siapa tahu dia ada nyawa tersendiri ya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Penang 2030. A family focused, green, smart state that inspires the nation. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan tahniah kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP atas usaha menganjurkan Majlis Pelancaran Transformasi Digital Virtual Island of Penang VIP pada pagi ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan menunjukkan komitmen bersama untuk merealisasikan gagasan visi Penang 2030 serta aspirasi Malaysia Madani yang menekankan nilai keterangkuman, kesejahteraan, inovasi serta kelestarian. Hadirin yang saya hormati sekalian, inisiatif ini merupakan langkah strategik yang signifikan dalam merealisasikan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri moden, mampan dan berdaya saing, khususnya dalam menghadapi landscape ekonomi serta teknologi digital
yang kian mencabar dan dinamik. Ia mencerminkan komitmen peterusan kerajaan negeri untuk memperkasa agenda transformasi digital demi manfaat serta kelestarian pembangunan negeri secara holistik. Menguruskan negeri Pulau Pinang adalah kerja yang amat mencabar sebab kita mempunyai ekosistem yang amat dinamik. Masyarakat yang senantiasa anggap mereka adalah stakeholders yang penting yang ingin dipertengahkan suara-suara mereka. Jadi inilah prinsip yang perlu diamalkan di negeri Pulau Pinang oleh setiap agensi, oleh setiap penjawat awam dan juga oleh setiap warga negeri Pulau Pinang supaya kita sama-sama memberi sokongan kepada satu sama lain demi memastikan pembangunan di negeri Pulau Pinang diuruskan secara seimbang dan seholistiknya demi mencapai matlamat yang ditetapkan. Saya amat berbangga dengan kepimpinan Datuk Bandar MPPP serta seluruh pasukannya yang telah menerajui inisiatif penting berkaitan. Usaha ini bukan sahaja memperkukuh ekosistem digital negeri, malah memperlihatkan kesungguhan MPPP dalam mendukung aspirasi kerajaan negeri bagi memastikan negeri kita terus kekal relevan, kompetitif dan menjadi peneraju di peringkat serantau serta global. Pelaksanaan inisiatif Virtual Island of Penang adalah signifikan dalam memperkukuh agenda Penang 2030, malah lebih daripada itu, ia juga adalah selari dengan rancangan Malaysia ke-13 yang bakal memberi tumpuan kepada ekonomi digital, pengukuhan infrastruktur pintar, kesejahteraan rakyat serta agenda hijau dan mampan. Transformasi digital serta pembangunan bandar pintar adalah tonggak penting ke arah tadbir urus yang lebih efisien, perancangan pembangunan sistematik serta peningkatan kualiti hidup rakyat. Melalui sistem VIP ini, kita yakin ia mampu mempercepatkan adaptasi teknologi pintar dalam penyampaian perkhidmatan, mempertingkatkan kecekapan pengurusan bandar, memudahkan interaksi maya antara pihak berkuasa tempatan dengan komuniti, menyokong pertumbuhan ekonomi digital negeri serta memperkukuhkan daya saing Pulau Pinang sebagai hub inovasi dan teknologi serantau. Kesemuanya sejajar dengan agenda RMK ke-13 dan prinsip Malaysia Madani yang mengutamakan kesejahteraan, inklusif dan pembangunan lestari. Hari ini juga dengan pelancaran Virtual Island of Penang, kita melangkah setapak lagi ke hadapan dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam melalui pendekatan digital. Inisiatif ini tidak hanya menyokong perancangan bandar yang sistematik, malah berperanan sebagai medium komunikasi yang cekap, telus dan mesra rakyat. Saya yakin dengan kerjasama erat antara kerajaan, sektor swasta, agensi-agensi berkaitan serta komuniti setempat, kita mampu merealisasikan visi untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai negeri pintar, inklusif, hijau dan berdaya tahan. Justru saya berharap
majlis pelancaran hari ini bukan sekadar simbolik sahaja, tetapi menjadi pemangkin kepada lebih banyak lagi inisiatif digital serta bandar pintar yang mampu memperkasa Pulau Pinang ke arah sebuah negeri sejahtera, progresif dan berdaya maju untuk semua lapisan masyarakat. Izinkan saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada MBPP atas komitmen gigih dalam merealisasikan inisiatif ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang menyumbang tenaga, idea dan kepakaran. Semoga usaha yang dirintis ini sentiasa diberkati dan membawa manfaat berkekalan kepada seluruh rakyat negeri Pulau Pinang. Sekian, terima kasih semua. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Menteri, dan majlis menjemput Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk berada di tengah pentas untuk menyempurnakan upacara gimik perasmian. Majlis turut menjemput Yang Berbahagia Datuk Bandar untuk menjemput tim Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri 2, Yang Berhormat Esko untuk ke atas pentas bagi menyertai Yang Berhormat Ketua Menteri menyempurnakan gimik perasmian. Kami menjemput rakan-rakan media untuk mengambil tempat dan bersedia untuk merakamkan detik-detik bersejarah ini. Sebelum kita teruskan dengan gimik perasmian, kami turut memohon anda untuk melihat paparan hologram yang berada di hadapan di sebelah kiri pentas dan serentak akan dengan penyempurnaan gimik perasmian. Untuk makluman semua, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Didif Kehormat akan meletakkan tapak tangan kanan setelah kiraan countdown selesai. Saya memohon kepada rakan-rakan semua untuk membantu membuat kiraan countdown bersama-sama saya. Baiklah para hadirin, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke pelancaran rasmi Virtual Island of Penang GeoHub. Saya John, hos AI anda pada hari ini. Inilah masanya, dengan penuh takzim dan penghormatan, marilah kita bersama-sama menyambut kehadiran 3 wakil digital yang mewakili pimpinan negeri. Hai, saya AI Robot Wan, mewakili Ketua Menteri Pulau Pinang, Tuan Choo Kon Yao. Selamat datang ke pelancaran hebat pada hari ini. Selamat sejahtera. Saya AI Robot 2. Saya mewakili YB Heng Mui Lai, Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa. Mari kita raikan detik bersejarah ini bersama-sama. Salam sejahtera. Saya AI Robot 3, mewakili Datuk Bandar Pulau Pinang yang berbahagia, Datuk IR Rajendran P. Anthony. Terima kasih kerana hadir bersama kami pada majlis istimewa ini. GeoHub merupakan gerbang digital yang menyatukan dunia maya dengan dunia nyata Pulau Pinang. Tempat data, inovasi dan komuniti bergandengan. Hari ini, kita menyaksikan lahirnya sebuah visi masa depan Pulau Pinang, realiti yang diperbaharui serta peluang baru yang terbuka tanpa batas. Hadirin yang sekalian, maka dengan ini majlis pelajaran dan transformasi digital Virtual Island of Penang VIP telah sempurna dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tuan Choo Kon Yao, Ketua Menteri Pulau Pinang bersama barisan Deputi Kehormat hari ini 3 Oktober 2025. Seterusnya, majlis menyebut Yang Berhormat Ketua Menteri dan Deputi Kehormat untuk melangkah 2 langkah ke hadapan bagi untuk acara seterusnya. Untuk makluman para hadirin, Mr. Robot yang bernama Town Planner John akan bersalaman bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sebagai tanda ucapan terima kasih daripada kami.
kami memberikan satu tepukan gemuruh kepada Majlis Pelancaran VIP Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Sebagai tanda penghargaan dan jutaan terima kasih, majlis menjemput Yang Berbahagia Datuk Insinyur Rajendran P. Anthony, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kong Yau, Ketua Menteri Pulau Pinang. Seterusnya, Yang Berbahagia Datuk Bandar akan menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Tuan Jaideep Singh Dio, Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang. Seterusnya, Yang Berbahagia Datuk Bandar akan menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Tuan Exco Eng Moilai, Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa. Dan seterusnya, majlis menjemput Yang Berbahagia Datuk Bandar menyampaikan cenderahati penghargaan kepada Yang Berhormat Tuan Zairil K. Johari, Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kong Yau, Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga barisan div-div kehormat yang telah sudi dengan jayanya menyempurnakan Majlis Pelancaran Transformasi Digital VIP MBPP. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga barisan div-div kehormat kembali mengambil tempat duduk untuk memberi laluan kepada acara yang seterusnya. Baiklah, Yang Berhormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang kami hormati sekalian, kita telah selesai mendengar visi dan misi transformasi digital Virtual Island of Penang VIP menerusi acara bersejarah sebentar tadi. Dan saya ingin menjemput para hadirin sekali lagi untuk tetap memberikan tumpuan kepada barisan div-div kehormat dan juga kita mohon untuk memberi tumpuan kepada atas pentas kerana kita akan meneruskan acara kita ini untuk menyampaikan taklimat bagaimana apa yang ada dalam sistem VIP ini dan boleh membantu Majlis Bandaraya Pulau Pinang dalam urus takbir Bandaraya Pintar di Pulau Mutiara. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya. Baiklah, saya dimaklumkan untuk kita mengadakan satu sesi fotografi rasmi dan kita jemput rakan-rakan media untuk mengambil tempat di atas pentas bagi mengabadikan satu kenangan fotografi rasmi acara bersejarah pada hari ini. Dan untuk makluman para hadirin, kita akan meneruskan acara selepas ini dengan sesi taklimat berkenaan dengan aplikasi VIP Sistem Virtual Island of Penang. Senyum, thumbs up, love Penang, Madani. Terima kasih kepada barisan div-div kehormat dan juga tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang kami muliakan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Town Planner Geospecialist Muhammad Bashir bin Sulaiman, pengarah perancangan pembangunan Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk menyampaikan taklimat berkenaan dengan VIP. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan para hadirin dan sekalian.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri 2 di atas kesudian menghadiri majlis kita pada hari ini. Terima kasih Encik Nordin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Penang 2030. Yang amat berhormat Tuan Cokonia, Ketua Menteri Pulau Pinang. Yang berhormat Tuan Heng Mui Lai, Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa, YB Tuan Zairil Khair Johari, Exco Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital. Yang berbahagia Datuk Insinyur Rajendran P. Anthony, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, yang dihormati barisan ahli majlis, yang berusaha Surveyor Chong Chi Hong, Setiausaha Bandaraya Pulau Pinang, yang berusaha Encik Tan Chun Sang, CS Tan, CEO Ezri Malaysia Sdn Bhd, yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Today is more than just technology, it's about giving Penang a platform that can see, sense and respond in real time. It is to help us govern better and serve our people faster. Statistics shows that cities that adopt real-time systems typically improve response times by 30 to 40%. That is exactly the leap that we are making today. Yang amat berhormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, we have endless of questions about our virtual island of Penang. But most questions came for these robots actually. There are three main questions that's most popular about this robot. The first question was, can it be online? Can it act by its own? The answer is yes. But we didn't do that today. Reason being is, I think because our roundtable discussion, YB Menteri Tuan Goh Beng Sing told us the story. How we imported a robot from overseas. That robot should hand over an iPad to PMX, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan rosak separuh jalan. And the magic is, you cannot move even a finger to take out the iPad. They are that strong. So, you are good, but we don't want someone to hack into this robot and it do something weird. The second question, I don't know why this person can come up with this question, but what is the gender of this robot? I said, very simple. Robot don't have any gender. But if it is says too many times, system error, I think it's a man. Talking about our digital twin city today, we can imagine that Penang's a digital mirror showing us tomorrow today. And why does the smart city matter today? Because it improves services from waste collection to traffic. It helps us face challenges like rapid growth, climate change and safety for our city resilience. Instead of waiting days for reports, we now can see live updates of flood or landslides as they happen. Yang amat berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, leading smart city, for example Barcelona, cut electricity costs by 30% through smart street lighting. Seoul reduced waste costs by 20% using smart bins. We are moving on the same track. VIP platform rests on 7 pillars. Together, they guide our transformation into a city that is both modern and people-focused. So, we are reaping the benefits of faster application approval. We can detect problems early like unsafe slopes, even expired licenses. We manage our traffic more smoothly, better services, stronger trust, and a city ready for the future.
we are not just connecting the data, we are connecting people with better outcomes. We start with smart governance, making government more transparent, efficient, and responsive. Our first dashboard is Georgetown Heritage City. Yes, our heritage is priceless. This dashboard keeps digital records of every heritage buildings, its photos, drawings, conditions, Calimat, name it, we have it. For example, if one of our category 1 building, if crack appears on our category 1 building, the system can alert us early so repair can be done before it becomes dangerous. UNESCO estimate preventive monitoring saves 5 to 7 times cost more than emergency repairs. In Heritage Dashboard, we now have a clear picture of every heritage building, which are strong, which need attention, and how they look in 3D within the city. This is also will be our tourism product, Yang Mak Berhormat. We even approached by game company. If whoever play game here, Fast and Furious, they want to use Georgetown as one of their circuit. This one way we can sell our data to this game company. We move on to e-submissions. For development projects, e-submission checks compliance automatically. For example, if a planner submits a building plan or planning permission that is too close to a heritage buffer zone, the system flags it instantly. No guesswork, no delays. Planning approvals are also now in real time. Applicants now can see the real-time status of their submission, just like tracking a parcel delivery. Our officers review plans in both 2D and 3D. The system ensures rules are met before approval. This saves time, reduces mistakes, and builds public confidence in the process. License monitoring shows us the economic activity in Penang. Very simple. If more licenses are applied, it means the economic is growing. If fewer, we know something needs attention. It also shows the areas very clearly, so enforcement can be focused on the right areas. The World Bank found transparent licensing can raise investment confidence by 12%. Even enforcement now is met. Abandoned vehicles, illegal parkings, complaints, all are tracked on a single dashboard. If one street keeps reporting abandoned cars, we can deploy trucks there immediately to tackle this issue. Even abandoned cars cannot hide anymore. They all show up on our map. For planning dashboard, for planning application, we now can see the whole pipeline, how many are approved, pending or rejected. And why this is important, we want to track where the applications are concentrated. If one area shows a sudden spike of high-rise projects, we know utilities, water, TNB, traffic planning must follow. Jawatan Kawalan dashboard, we have comprehensive building inventory, we have high density tracking, we have inventory shows the height of the building. This is a very technology that used by Singapore for their wind tunnel effect. They channel the wind into the city to cool down the towns and the city. Smart environment, we are talking about weather monitoring, where updates arrive every seconds. When heavy rain crosses the safety limit, the system triggers alert instantly. For example, before a storm in July, the system allowed pre-deployment of response teams to flood-prone areas. And finally, our weather alerts are faster than our WhatsApp group. Landslide system shows slope conditions and terrain shift. For example, if a hillside shows signs of movement, the system highlights it in red colors, for example. So the retaining wall in some areas, if detected as weak, giving us time to reinforce time before this failure happened.
Even Japan reduced 40% of landslide casualties using similar monitoring systems. And this system, we have worked together with Hong Kong, Jotec. Today, I would like to thank all the gentlemen today who have worked hard, give us the work hard for this module. And we have developed this for free, led by Professor Pang and the team. Thank you. Tree inventory, PETIS. Trees are our assets. Every tree's data, photo, health status is stored. In 3D, we can see where greenery is strong and where new planting is needed. Even public complaints about fallen tree are tracked from reported to resolved. Yang amat berhormat, each and every of our tree now, they carry their own digital passports. Smart economy. This tax dashboard gives a full picture of total collected, unpaid, and trends by district. For example, clusters of unpaid tax are highlighted in red, so enforcement can act when it matters most. Fact shows that cities using similar clustering tools improve tax collection by 20 to 25%. Smart mobility. Mobility is a daily pain point for some. Have to go through all the traffic jams. And lucky, now with live data from Waze, I would like to thank Yang Mulia Raja Azmi for your support. The Chief for Waze for Southeast Asian, for working with Penang to choose Penang as the first city to work in Malaysia, where we can now share our data with Waze, with our CCTVs and traffic lights. We can see traffic jams as they form. Adjust signal dynamically, identify accident hotspots for redesign. Terima kasih kepada Ketua Polis Negara for your help, Datuk. Because now we are working with PDRM Penang to identify the hotspots di mana berlaku kemalangan maut. And we are doing redesigning the road, redesigning the junction, and put CCTV. In a smart city, even our traffic lights know when to be flexible. In summary, Yang Amat Berhormat, YB tuan-tuan dan puan-puan, the VIP platform is not just about dashboards. It's about governing with foresight, protecting our heritage, safeguarding our environment, and improving our daily life. Together with partners, MBBP is taking Penang into a future where every decision is guided by live and reliable data. Last but not least, every city writes its own story, in stone, in streets, in the spirit of its people. Today we have seen not only the technology, but a vision of Penang, alive, resilient, full of promise. The journey continues. And now, let us not only imagine, let us watch the short video that have been prepared. Thank you. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tahun Pelayanan George Specialist Muhammad Bashir bin Sulaiman, Pengarah Perancangan Pembangunan Majlis Bandaraya Pulau Pinang atas taklimat komprehensif mengenai VIP. Dan sebelum tirai acara berlabuh, mari kita sama-sama saksikan tayangan video istimewa Virtual Island of Penang VIP. Dipersilakan bagi pihak audio visual. Penang presents a fascinating blend of history, culture, tradition and modern innovation. It is known as the Silicon Valley of the East and at the same time renowned for its UNESCO World Heritage status. Penang embarked on a digital transformation journey in 2020 that has introduced foundational infrastructure to support digital initiatives, the integration of smart systems, and the implementation of digital solutions to enhance city services and operations. This digital transformation has helped us enhance our services delivery to the people of Penang. This will enable citizens to obtain our services online. Just one push of the button, they get all the assistance they need from MBBP. Virtual Island of Penang.
digitally replicates the city to optimize infrastructure and services. Leveraging on IoT and AI, it advances heritage conservation, traffic management, and low-carbon initiatives while fostering a dynamic connection between government and citizens through public engagement platforms. Geospatial data and GIS is the foundation block for this digital transformation. MBPP has taken a lot of effort to create this database based on GIS, and we intend to use this data for more beneficial use by the people. Virtual Island of Penang supports the city's digital transformation journey and aligns with Penang 2030 strategic initiatives to increase livability and enhance quality of life, upgrade the economy to raise household incomes, empower people to strengthen civic participation, invest in the built environment to improve resilience. Virtual Island of Penang marks a key milestone in improving public service delivery with 11 integrated mission-critical systems. The 3D city map to better inform Penang's urban planning decisions. The e-submission system automates compliance checks for development applications and enhances transparency. The Penang Tree Inventory System catalogs and visualizes data on tree inventory to support city planning and sustainable urban forestry. The Georgetown Heritage City Condition Dashboard provides an interactive view of building heritage status and condition to preserve Penang's historic buildings. The Road Capacity Analytics Dashboard monitors traffic in real time, tracks accidents and road closures, and supports smarter traffic planning. The Disaster Monitoring and Management Dashboard supports real-time emergency response. The Weather Monitoring Dashboard helps safeguard residents and enables rapid response to extreme weather events. The Landslide Information System provides real-time insights into landslides and illegal earthworks, enabling authorities to prioritize site inspections and take timely preventive action. The Tax Assessment Status Dashboard manages tax revenue and enhances fiscal accountability. The Geo Notice Dashboard to track and enforce notices. And the Licensing Monitoring System visualizes license approvals and compliance. It's not just about adopting new technologies. It is deeply rooted in creating a more inclusive, responsive, and empowered community for the present and future generations. Hadirin, berikan satu tumpukan gemuruh dan syabas tahniah diucapkan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang atas kejayaan melancarkan transformasi digital Virtual Island of Penang VIP. Majlis merakamkan sekiting penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kaun Yau, Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga seluruh barisan Div-Div Kehormat yang telah dengan jayanya menyempurnakan Majlis Pelancaran Transformasi Digital VIP MBPP. Majlis dengan segala hormatnya menyebut Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga barisan Div-Div Kehormat untuk melawat reruai yang telah kami sediakan. Kepada rakan-rakan media, kami mohon agar sidang media akan dilakukan seusai Yang Amat Berhormat Ketua Menteri selesai melawat reruai.
Mungkin ada rakan-rakan media yang ingin mengambil kesempatan, kita tunggukan dulu sebentar. Kita jemput rakan-rakan media untuk mengambil tempat. Kepada para hadirin yang kami hormati sekalian, jamuan makan tengah hari juga disediakan kepada anda semua bertempat di level 1 Boosted Hall nanti. Diharap tuan-tuan dan puan jangan pulang dahulu sehingga kita menikmati jamuan makan tengah hari. Kebaikan utama robot ini, anda tidak akan mendengar beliau memarahi anda. Melainkan beliau akan tai chi anda. Terima kasih dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga Barisan Div-Div Kehormat yang telah sudi menghadiri menyempurnakan Majlis Pelancaran Virtual Island of Penang VIP MBPP. Dan untuk para hadirin, jangan pulang dahulu, sila nikmati jamuan makan tengah hari yang disediakan nanti di level 1 Boosted Hall. Dan untuk makluman para hadirin, walaupun jamuan makan masih lagi belum dapat disediakan oleh pihak hotel, namun anda boleh mendapatkan tempat di sana. Dan buat masa ini, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri melakukan lawatan ke reruai yang kami sediakan. Mungkin ada di kalangan para hadirin yang ingin mengabadikan kenangan bersama robot kita. Boleh mengambil gambar bersama robot. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada anda yang telah sudi menghadiri majlis pelancaran pada hari ini.
Kami menjemput para hadirin yang berminat untuk mengambil gambar bersama Mr. Robo, Town Planner John dan juga Robobet Dora untuk berada di hadapan pentas.